Saya ingin menyantuni awal-awal lagi tentang kenyataan semalam. Kenyataan semalam yang dikeluarkan dan juga ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri sewaktu beliau hadir di persidangan agung tahunan Parti IPF, Indian Party Progressive, di mana beliau menyatakan kalaulah mana-mana parti komponen yang keluar daripada Barisan Nasional, pintu tertutup rapat dan tidak ada jalan kembali. Boleh Datuk mulakan cerita ni, Datuk? Pertama sekali kita nak beritahu bahawa hari ini pelbagai fitnah tomahan dilemparkan oleh MIC kepada Barisan Nasional. Ada yang mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid mabuk kuasa dan sebagainya. Hakikat dan realiti ni, semua polemik ni berlaku puncanya datangnya daripada MIC juga. Kalau kita lihat, kita dah berkawan ni semenjak ditubuhkan Perikatan Nasional. Bukan perikatan. Parti Perikatan. Parti Perikatan. Kan? Sebelum tu kita sama-sama memerdekakan negara ni. Dan kita aman damai sampailah 2018. Dia mula jadi datangnya tak setia ni. Bermula bila mana kita kalah pilihan raya. Kemudian wujudnya kerajaan pintu belakang yang dipanggil Langkah Sheraton. Dan pada ketika itu Sarabanan salah seorang daripada menteri dalam kabinet baru. Muhyiddin Yassin. Ini mula dah tak kondusif antara Barisan Nasional ni UMNO dengan MIC. Bila kita panggil Sarabanan ketika tu, Jawan ni semua tak datang. Memang dipanggil. MIC pun tak datang. Kita minta supaya ditarik balik sokongan terhadap Muhyiddin. Kan? Mereka bukan setakat tak datang, bukan setakat tak nak tarik balik. Dia buat press conference bersama dengan Ismail Sabri. Menyokong kepimpinan Muhyiddin dan dia belasah bosku ketika tu. Sarabanan ni. Sebelum tu dia baik dengan bosku. Itu pertama. Kedua, bila berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15, mereka tanda tangan memberikan kuasa untuk berunding dan membuat keputusan kepada pengurusi Barisan Nasional untuk pilih siapa Perdana Menteri, untuk pilih kerajaan mana dengan parti mana kita nak bersama. Dan mereka memberikan aku janji tidak akan dan tidak pernah memberikan aku janji kepada orang lain. Dan kalau mereka lompat parti, mereka akan disaman 100 juta dan kursi mereka dikosongkan. Itu mereka dah ni. Tapi malangnya selepas pilihan raya umum yang ke-15, buat kali pertamanya mereka khianat kita secara jelas. Maksudnya tu? Yalah, dia beri sokongan. Sarabanan memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Itu dah langgar aku janji. Tanpa berunding dengan apa? Tanpa berunding. Dia berunding dengan Isyamuddin je. Dia berunding dengan Isyamuddin je. Sama jugalah dengan Wikasio, Wijaya Singh pun sama. Memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Untuk menubuhkan kerajaan. Cuma nasib kita baik ketika itu sudah ada apa yang dipanggil sebagai Akta Anti Lompat Parti. Dia ada pindaan perlembagaan dan kuasa tu telah diletakkan ke atas ketua parti. Dan dah ada perjanjian. Maka selamat. Kalau tidak, Muhyiddin dah jadi Perdana Menteri. Jahanam. Kemudian diteruskan bila Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, kalau dah dia beri sokongan pada Muhyiddin, takkan Datuk Seri Anwar nak lantik dia menjadi Perdana Menteri? Dia jadi menteri. Kan? Tentulah tidak. Kalau lantik dia jadi menteri tengah hari, kalau tak Sarabanan, mungkin Wikasio. Kalau tak Wikasio, mungkin orang lain. Dah sampai ke sebelah sana. So, pendekatan yang diambil oleh Datuk Seri Anwar, tak ada seorang pun yang memberi sokongan sebelah sana.
diangkat menjadi menteri. Okey. Okey. Kemudian mereka mula meroyan. Nah, ini kronologi dia. Mereka mula meroyan, tunjukkan dia dengan Ismail Sabri, tunjukkan dia dengan Hishamuddin, pergi sana, pergi restoran sini, perjumpaan sana, perjumpaan sini. Tak salah. Tak salah. Ya. Tapi seolah-olah menganjing-anjingkan presiden kita lah. Okey. Dan peringkat awal dulu pun, mereka telah menuntut supaya MCA dengan MIC ni supaya Datuk Seri Zahid melepaskan jawatan sebagai pengurusi Barisan Nasional. Ini ramai orang tak tahu ni. Okey. So, daripada awal lagi dia dah buat benda tu. Okey. Itulah kerana dia perawalnya. Kemudian dia tuduh kata presiden kata nak bagi dia jawatan menteri. Okey. Kalau sokong. Cubalah fikir dari segi logik akal. Ya. Kan? Orang yang daripada awal beri sokongan, kalau parti dia ada satu parti, contoh macam Muda. Ya. Macam Syed Saddiq. Ya. Kita pun tak bagi jawatan timbalan menteri, apa tak lagi menteri. Ya. Walaupun beri sokongan pada awalnya. Kalau PBRS tu okeylah. Kita bagi dia timbalan menteri. Kerana atas kota di Sabah. Atas kota dia sebelah Borneo kan. Ya. So ini menyebabkan dewan ni dia terlibat dalam usaha-usaha untuk macam kita semua tahulah kan. Menampakkan seolah-olah macam BN ni tak bersatu. Okey. Kita lihat dari segi presiden MCA pun setiap hari kalau tak setiap hari pun 2-3 hari sekali mesti saja ada video-video yang dihasilkan mengecam kerajaan. Sedangkan dulu ketika dia di dalam kerajaan macam-macam benda berlaku, dia diam. Kan? Tapi hari ni seolah-olah macam dia ni pejuang rakyat. Tapi tak apalah. MCA saya boleh bagi jaminan lah. Dia tak akan tinggalkan. InsyaAllah. BN. Sebab apa? Sebab dalam PN sudah ada gerakan yang sudah mengambil langkah awal bersama dengan PN. Kalau misalnya MCA baru nak masuk sekerat jalan ni, kalau katalah kursi yang nak dia agihkan tu ada 30, 15 dah pergi ke sebelah sana. Ya. Kan? Jadi lebih baiklah dia stay dengan BN. Sekarang ni ada 2 kursi. Kan? Selai-selai bulan pujuk-pujuk DAP bagi lagi 3, adalah 5 kursi. Ada jugalah peluang. Kan? Untuk menang. Daripada bertanding 15 kursi, 1 kursi pun tak menang dalam PN. Ya, ini kita bercakap tentang MIC ni. Hafiz nak tanya apa, Hafiz? Tok, kita tengok yalah flip-flop MIC ni. Pandangan politik itu, adakah MIC ni berani membuat keputusan untuk keluar pada UMNO? Keluar pada Barisan Nasional? Dia persoalan dia, MIC sendiri yang mengaku bahawa dia sudah ada perbincangan. Kalau kita duduk dalam satu barisan, Barisan Nasional, macam mana tiba-tiba kita boleh mengaku yang kita ada perbincangan dengan musuh BN untuk menyertai mereka? Kalau kau dah mula bincang dan kau make it public, ada surat, lepas tu keluar surat, lepas tu keluar pengakuan Muhyiddin, lepas tu surat tu kau nak nafikan macam mana? Tiba-tiba PM hantar bunga, kau buat U-turn, perwakilan kau ni semua dah buat keputusan. Ini masalah persoalannya apabila perwakilan dah buat keputusan. Dia bila ada Perhimpunan Agung, badan yang paling tinggi untuk buat keputusan ialah Perhimpunan Agung. Kan? Bila Perhimpunan Agung dah buat keputusan, MKT pun tak boleh lawan. Tak boleh ni. Kan? Tak boleh nak overrule lah. Tak boleh nak overrule kalau nak ikutkan lah. Ya. Tapi yalah, perwakilan dia ni pun 4 anggota semua. Kan? Kita ingat dulu yang kepala tak betul ni setakat ni dia punya presiden dia Vicky, kan? Yang sentiasa hantar wakil. Saya pun naik kesian dengan siapa tu, Timur Gaya. Dia dah jadi dia naik presiden. Naik presiden. Tapi dah jadi presiden, macam wakil rasmi presiden. Setiap kali program Barisan Nasional mana ada presiden datang. Okey. Kan? Balik-balik hantar Timur Gaya. Balik-balik hantar Timur Gaya. Dalam banyak-banyak MIC ni saya tengok yang ni je okey. Yang lain ni semua memang masalah. Tapi dulu saya ingat hanya presiden dan timbalan bermasalah. Yang ikut Hishamuddin ni. Tetapi rupa-rupanya perwakilan ni pun
nak supaya keluar BN, masuk PN. Khalas. Dah tak boleh nak kata apa. Ini keputusan parti je. Tok, adakah apa yang MIC ni buat? MIC ni agak ketara sikit daripada MCA ni, cara dia ni. Adakah apa yang MIC buat ni adalah untuk cuba-cuba test market tu? Tapi baguslah kalau dia buat macam ni, kan? Saya memang cakap terus terang, saya tengah tunggu je bila dia buat keputusan tamat supaya kita boleh buat kenduri cepat. Kita dah lama nak buat kenduri ni. Dan kita pun memang, ialah macam mana kita nak simpan orang yang kita tak boleh percaya dalam pasukan kita. Setiap isi kandung mesyuarat kita sampai ke PN. Betul. Cuma ialah kebodohan tu nampak terselah lah di kalangan kepimpinan dia. Bila mana dia cakap dia nak masuk PN. Lepas tu hantar surat pada PN. Lepas tu bila dapat bunga pada PM, dia kata kita sokong Anwar Ibrahim. Sekarang ni siapa nak terima dia? Kan? Dia cakap kita sokong Anwar Ibrahim. Engkau nak masuk PN tapi kau sokong Anwar Ibrahim. Muhyiddin pun tak percaya dengan dia. Kita dah memang tak percaya dia lama dah. Betul tak? So ke mana arah tuju dia? Sekarang dia kata kita mabuk. Sebenarnya siapa yang mabuk? Presiden UMNO yang mabuk ke dia orang yang mabuk? Ini bukan setakat presiden dengan timbalan presiden MIC je yang mabuk ni. Kan? Ini dengan perwakilan-perwakilan dia. Hilang kewarasan. So semalam dia U-turn juga tu bila Datuk Zahid bagi kenyataan yang mana-mana yang keluar tu tak boleh nak patah balik. Tiba-tiba Sarah bagi kenyataan. Saya rasa tak payah nak U-turn lah. Keluarlah cepat. Kan? Don't waste our bloody time. You dah bincang dengan musuh, habislah, finish lah. Betul. Bagi saya, kalau kawan kita dah bincang dengan musuh kita, nak tinggalkan kita, maknanya dia sedang bargain. Adakah jika dia dapat good bargain, dia pergi? Kalau dia tak dapat good bargain, dia tak jadi pergi. Kita nak bagi orang macam ni kursi dalam pilihan akan datang. Bodoh lah kita. Cuma saya mula mengesan, saya dah bercakap berkali-kali, Datuk, bahawa kita dah cakap bertahun tu. Datuk bercakap kita dah bercakap benda ni bertahun. Kita dah panggil dia biawak hidup berapa lama dah. Tak, saya melihat bahawa bagaimana kehadiran mereka tidak hanya sekadar menumpang tetapi menjadi musuh dalam selimut. Lebih-lebih lagi apabila saya melihat keputusan pilihan raya di Air Kuning. Air Kuning memang nampak jelas bahawa bagaimana calon PSM masa pilihan umum dia cuma dapat 600 undi saja. Datuk Syarani mengumumkan bahawa kita boleh dapat 18,000. Tapi akhirnya 3,000 undi daripada kaum mereka dan memihak kepada calon yang dapat PSM dari mereka. Saya melihat dari segi itu, Datuk, saya lebih suka fakta. Di Air Kuning. Kalau kita lihat di Kuala Kubu Baru, Sarabanan kumpulkan masyarakat India ni. Kita ingat dia nak kempen untuk bantu Pakatan Harapan punya calon ketika tu. Dia balonnya lagi. Dia balonnya lagi dekat Kuala Kubu Baru. Saya masih ingat. Kita ada hantar orang kita. Jangan ingat kita Melayu ni kita tak tahu bila dia cakap bahasa Tamil. Kita pun ada kita punya translator kita juga. Datuk faham juga tak? Saya tak faham lah. Tapi Datuk faham bahasa Kerala? Saya tak faham bahasa Kerala. Yang faham tu Mahathir je. Okey, Datuk. Baik, balik kepada ini cerita sebenarnya. Sebab hari ini saya lihat akhirnya pemuda UMNO mula buat stand. Apabila presiden, sebab saya dah katakan apabila kerusi presiden ini seolah-olah disentuh ataupun dicabar, mulalah. Yang mula-mula sekali adalah Esko Pemuda UMNO Malaysia, Fazmel. Dia buat kenyataan bahawa siapa sebenarnya buat Todi dan sebagainya. Boleh Datuk ulas dulu sebelum kita nak satu persatu. Sila, Datuk. Saya rasa inilah yang sepatutnya berlaku. Bila mana presiden diserang, janganlah tunggu pengarah komunikasi je mempertahankan. Betul lah? Presiden ni institusi. Kan? Sepatutnya lah daripada pemuda, wanita, puteri, ketua-ketua perhubungan negeri, semua kena buat kenyataan. Semua kena nyatakan pendirian. Betul. Bila orang serang kita, kita pertahankan kita punya institusi, barulah nampak. Kita tengok dulu Datuk Seri Anwar bila kena serang, mereka pertahankan. Kan? Mustafa Kamil Ayub.
Bukan Mustafa Kamal Hayop. Mustafa yang kibar bendera putih tu apa nama? Mustafa Ali. Mustafa Ali. Ya. Video dia tu. Ya. Video dalam bilik kan. Bila dia kena, semua kepimpinan PAS mempertahankan. Betul. Kan? Walaupun ada bukti. Ini bila pemimpin kita kena pendakwaan terpilih oleh Mahathir dan Tommy Thomas. Ya. Laju je kita nak suruh dia berhenti lah, nak suruh dia berehat lah, nak suruh dia bercuti lah. Kan? Sekarang Datuk Seri Anwar pun dah mengesahkan. Bila mana Peguam Negara menarik balik kes Datin Seri Rosmah. Kenapa dia tarik balik kes Datin Seri Rosmah? Sebab kes tu lemah. Kenapa kes tu lemah? Sebab pendakwaan ni pendakwaan terpilih. Tommy Thomas sendiri mengaku dalam buku dia Justice in Wilderness bahawa ada arahan pihak eksekutif yang meminta dia untuk melakukan pendakwaan terpilih yang bermotifkan politik. Salah satunya kes Datin Seri Rosmah lah. Bila benda tu dirush ataupun dilakukan pendakwaan dengan tergesa-gesa. Ada berapa banyak kes AMLA, Datuk Seri Najib dan sebagainya. Dakwa dulu, lepas tu baru bahagian AMLA panggil untuk siasat, untuk beri keterangan. Baru nak beri keterangan. Bukan siasat. Bila bagi keterangan tu baru mula siasatan. Sepatutnya ambil keterangan, buat siasatan, selesai siasatan, hantar kepada Jabatan Peguam Negara, kes ni kuat ke tak kuat. Lepas tu Jabatan Peguam Negara akan beritahu yang ni kurang, ni dapatkan maklumat lanjut. Dah 2-3 kali hantar Pejabat Peguam Negara rasa ini kes konkret, cukup evidence, kita boleh dakwa. Baru dakwa. Kan? Tapi dia orang ni, dia dakwa dulu, siasat kemudian. Ini masalah dia. Macam kes Datuk Najib, akhirnya dulu hilang tak ke mana. Sehingga hari ini, saya cakap terus terang, siapa yang tak puas hati dengan kes Datuk Seri Najib ni? Kenapa masih ada lagi orang yang mempertahankan Datuk Seri Najib? Sebab dalam Malaysia ni, ramai yang tak bodoh. Orang yang terima duit, 715 juta. Suami dan anak Zeti Akhtar Aziz, Taufik Aiman dengan siapa nama anak dia seorang tu? Aziz Taufik. Terima duit 715 juta di akaunnya di Singapura. Sebahagian dia orang dah pakai, tinggal 60 juta lebih, SPRM dapat bawa balik. Dirampas oleh pihak berkuasa Singapura. Sehingga hari ni tak didakwa. Orang macam Nur Muhammad Yaakob terima 85 juta ringgit. Orang ni lah yang Jolo bayar. Dan orang ni Datuk Seri Najib bertanggungjawabkan untuk membuat apa dipanggil cabinet paper. Sama ada duit kuap patut diberikan kepada SRC International. Pinjaman. 2 bilion, 4 bilion total dia. Orang ni memanglah akan buat cabinet paper yang menguntungkan supaya duit kuap tu dapat ni. Tapi dia dapat duit 85 juta. Kenapa tak dia ambil tindakan? Orang macam siapa nama tu yang lari Nick Faisal. Dia pun terima duit. Tak dapat jumpa dia sekarang. Hilang. Dia orang SPRM dah ambil keterangan dia. Sepatutnya dah boleh didakwa. Jolo 1.2 bilion US dollar. Sehingga hari ni tak didakwa. Kalau orang ni semua sekali duduk satu kandang sekali dengan Datuk Seri Najib, saya yakin ramai orang-orang yang sokong Datuk Najib ni boleh terima. Kan? Tapi sekarang bila yang lain ni yang terima duit berjuta ni tak didakwa, tapi Datuk Seri Najib yang dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi yang dia tak tahu menau dan tak pernah mengarahkan sesiapa pun masuk duit 42 juta duit kononnya daripada SRC ke dalam akaun dia. Orang ni yang hari ni hadap seorang-seorang dan dah 3 tahun duduk dalam penjara. Siapa boleh terima? Siapa boleh terima? Dan saya cakap terus terang, kalau kes ini tak diselesaikan, kes ini akan terus dimainkan oleh pembangkang. Padahal yang masukkan Datuk Seri Najib ke dalam penjara ni, puak-puak ni lah. Zaman Ismail Sabri lah Datuk Seri Najib masuk penjara. Zaman Mahathir lah yang memulakan pendakwaan terpilih. Zaman Muhyiddin yang meneruskan pendakwaan.
Sekarang macam Tapi hari ini seolah-olah 3 puak ni champion. Oh. Kan? Champion. Hari ini dia lebih Najib daripada Najib. Kan? Datuk Seri Najib pun pening agaknya. Kan? Macam mana pula 3 orang yang sumbat aku dalam penjara ni? Ya. Tiba-tiba hari ini nak jadi champion, nak bebaskan aku. Ya. Orang bodoh mungkin boleh percaya tu. Ya. Kan? Tapi kalau kita tengok dalam satu video yang leak, Mahathir masih gelarkan Datuk Seri Najib penyangga. Masih, betul. Dia masih gelarkan Datuk Seri Najib penyangga. Tak ke puaka ni. Kan? So kita masih nak percaya dengan orang macam ni akan bebaskan Datuk Seri Najib. Ya. Itu sebab saya tak faham dengan beberapa orang yang kononnya dia ni terpaling Najib. Kan? Tak kira lah. Wang Kuris ke, Raja Anwar ke, siapa lagi? Tak payah sebut nama Datuk. Jack Hui ke, kan? Seolah-olah macam dia orang ni yang lebih Najib daripada orang lain. Masih lagi percaya dengan puak-puak Mahathir. Masih lagi percaya dengan Muhyiddin. Saya boleh jamin lah, kalau dia orang ni berkuasa balik, silat-silat Datuk Seri Najib mati dalam penjara. Dia tak akan bagi Datuk Seri Najib bebas. Ya, betul lah. Dan begitu juga apa yang dialami oleh kita punya Presiden. Sama. Datuk Zahid. Ini pun juga pemilihan terpilih. Dan bila sampai akhirnya isu 47 DNA itu masih dimainkan lagi. Saya ada dalam mahkamah. Ya. Ketika pembicaraan kes Datuk Seri Zahid. Ya. Ketika Peguam Datuk Zaidi menyoal seorang pegawai SPRM keturunan India. Ya. Dia cakap dalam laporan SPRM tu jelas laporan dibuat ke atas Hishamuddin Tun Hussein dan Datuk Zahid Hamidi. Hishamuddin nama dulu tau. Ya, okey. Datuk Zahid kemudian. Maka dia tanya, kenapa hanya Datuk Zahid yang disiasat? Saya ada situ, jawapan daripada pegawai itu, dia kata, arahan pihak atasan hanya untuk siasat Datuk Seri Zahid. Sebab apa? Sebab tak mahu UMNO dibubarkan. Tidak. Sebab pada ketika itu Hishamuddin sudah pun membantu Mahathir. Mula-mula dia tawarkan nak bantu Mahathir pulihkan hubungan antara Malaysia dengan Saudi. Ingat tak? Ya. Dia sudah membantu. Lepas tu dia bantu pula 16 orang ahli parlimen ni lompat. Ada, jangan lupa tu. Betul. Itu sebab dia tak kena siasat. Sama juga ketika pembicaraan berlangsung. Bila individu yang kononnya memberikan sumbangan dana politik kepada Datuk Zahid, ditanya oleh lawyer Zaidi. Atas Sonic. Ultra Kirana. Selain daripada Datuk Zahid, siapa lagi yang menerima dana politik daripada kamu? Maka dia beritahu, antaranya Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir dapat berapa? 2.6 juta. Dia sebut dalam mahkamah. Okey. Dia bagi kepada siapa? Bagi kepada Tan Sri Rahmat. Suami kepada Jasmine, Puan Sri Jasmine, anak saudara Tun Dr. Mahathir. Okey. Tan Sri Rahmat yang collect duit. Muhyiddin pun dapat juga 1.3 juta. Kan? Siapa lagi? Disebut dalam mahkamah ya? Dia sebut dalam mahkamah. Hishamuddin pun dapat juga. Tapi melalui melalui apa? Wakil. Ya. KJ pun dapat juga. Siapa lagi? Hanifah Aman pun dapat. Syafiq Abdal pun dapat. Tapi kenapa bila orang lain yang pro Mahathir ni terima dana politik, mereka kata ini sumbangan dana politik. Tapi bila Datuk Zahid yang terima, dia kata ini rasuah. Itu sebab Datuk Zahid lepas kes yang di Shah Alam tu. Di Shah Alam, Itu sebab dia lepas. Sebab hakim tu bukan bodoh. Ya. Dia boleh nampak, boleh dengar. Kan? Pengakuan daripada pegawai penyiasat. Habis macam mana DNA tu yang 47? Itu kes yang kedua. Kes kedua. Yalah, bila dah bocor DPP Akram Karim. Ya. Sebenarnya ada dua surat. Satu
pengakuan DPP Akram Garib yang mengatakan bahawa 5 DPP atau dengan 7 IO ataupun terbalik. Saya dah tak berapa ingat. Ini cerita lama. 5 DPP dan 7 IO mendapati bahawa kes ke atas Datuk Seri Najib tidak ada asas untuk diteruskan pendakwaan. Ini memorandum dalaman yang dihantar oleh DPP Akram Garib kepada Tommy Thomas. Benda tu bocor. Leak. Okey. Kemudian Akram Garib juga menghantar memo dalaman kepada Tommy Thomas mengesahkan bahawa sama juga dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Tidak ada asas untuk diteruskan pendakwaan. Dan mereka cadangkan. And yet mereka berdua didakwa. Dan akhirnya Datuk Seri Najib masuk dalam penjara. Datuk Seri Zahid nasib dia baik. Pasal proses tu lama sikit. Proses tu lama. Dan bila bertukar kerajaan, bila benda tu dah bocor, Peguam Negara yang lama siapa Tan Sri Idrus. Merasakan dia perlu betulkan keadaan ni. Bila dah ada bukti, maka itu sebab diberikan DNAA ke atas, kalau tak silap saya, kes Datuk Seri Najib ada 4. Datuk Najib ada? Datuk Seri Najib dah dapat DNAA. Datuk Seri Zahid juga dapat DNAA. Cuma bila diumumkan kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid terlebih awal, masa tu kena kecaman. Besok Tan Sri Idrus tu nak berhenti. Hari ni dia batalkan DNAA ataupun keputusan representasi untuk Datuk Seri Najib. Tapi lepas tu barulah berlaku keputusan baru oleh DPP selepas dari Peguam Negara selepas tu yang telah menggugurkan contohnya macam audit, apa lagi? Ada beberapa kes yang dapat DNAA. Datuk pun sekarang ni sekarang macam terlupa juga dari apa dah lama. Tapi bagi puak mereka masih lagi memainkan isu 47 ni. Memanglah. Apa lagi modal yang dia orang nak kenakan kat atas Datuk Seri Zahid? Persoalan dia, puak-puak ni dia nak kata Datuk Seri Zahid ni keruh lah, itik patah kaki lah, tak bersih lah. Tapi masa dulu dia tanda tangan Muafakat Nasional ni, tak sebut pun. Pada ketika tu, dah ada pun pendakwaan tu. Tak keruh. Tak tempang pun. Kan? Itulah dia. Gambar. Itulah dia PAS, itulah dia bersatu. Dan percaya cakap saya. Sehingga hari ini tawaran untuk Datuk Zahid jadi Perdana Menteri ni masih ada lagi? Ada. Pula dah. Tak habis lagi. Kalau Datuk Seri Zahid ni gila kuasa macam MIC, dia dah terima dah. Betul. Tok, masa tu pun ada paslik tu tu paslik yang buat ada Datuk Najib dan juga Datuk Zahid tu. Okey, kita balik cerita tentang ini. Sebab saya tertarik sebab hari ni banyak pemuda dah bercakap tentang MIC ni. Antaranya adik Awi kita daripada Kelantan sebagai Ketua Pemuda UMNO Negeri Kelantan. Dia membelasah teruk sebagainya. Pandangan Datuk macam mana? Bagi saya, inilah sepatutnya yang dilakukan oleh pemuda. Baguslah. Kan? Bila dia orang buat benda yang betul, kita beri sokongan padu. Betul. Alhamdulillah lah. Dan saya haraplah institusi presiden ni terus dipertahankan oleh adik-adik pemuda kita. Okey, daripada MIC, nampaknya saya rasa tak ada jalan lagi lah untuk kembali tu rasanya dah. Datuk fikir macam mana? Saya tak nampak jalan kembali tu. Saya tunggu masa nak bagi dia selamat jalan. Sebab apa? Tak selesa. Bila musuh duduk dalam mesyuarat kita, setiap mesyuarat kita nak cakap tak bebas, takut musuh tahu. Betul. Macam mana kita nak bermesyuarat dengan dia orang lagi? Bila duri dalam daging dah ada. Dah ada duri dalam daging. Menyucuk. Letih lah tu. Cukup lah. Okey. Saya sebab apa? Bila MIC keluar,
banyak benda positif akan berlaku dalam Barisan Nasional. Saya nampak begitulah. Pertama sekali, kita boleh bawa masuk rakan-rakan Friends of BN duduk dalam. Kan? Kedua, kita boleh buka keahlian direct membership BN. Ya. Sebab ada setengah-setengah daripada kawan-kawan India, Cina kita ni, mereka nak duduk direct bawah BN. Ya, itu tak terlaksana. Mereka nak masuk UMNO tak boleh. Ya. Kan? Tapi mereka nak duduk direct bawah BN. Saya yakin kalau buka je direct membership ni ramai yang akan bersama kita. Memang ramai tu ya. InsyaAllah. Okey. Kita selesaikan dulu isu MIC ini. Kita masuk pula tentang isu satu gesaan, satu ataupun kita anggap sebagai tindakan ransom lah kepada Yang Amat Perdana Menteri oleh parti DAP selepas mereka kalah teruk di Sabah. Datuk pun ada di Sabah waktu itu. Datuk telah pun meramalkan kemungkinan bahawa masalah kita di Sabah kerana adanya Santa Claus yang kita dah cakap dari terjadi sebagaimana yang Datuk nyatakan. Tapi apabila DAP mengalami kekalahan yang tak pernah dijangka, terus habis 8-0. Sebelum itu dia ada menguasai 6 kursi. Kita memang jangka dia akan dapat lagi 2-3 kursi. Kita jangka begitu lagi tu. Tapi rupanya kena wash out terus. Dan ini satu benda yang bagi saya lah, seolah-olah satu pukulan maut lah, kena di Sabah. Angin yang bertiup di bawah bayu itu, akhirnya membersihkan total DAP. Dan selepas itu, timbullah ransom bagi tim ugutan selama 6 bulan. Kalau tak buat reformasi, akan keluar dan sebagainya daripada Pakatan Harapan. Tetapi, agak seronok itu, mereka akan menarik diri daripada Pakatan Harapan, tetapi menyokong Perdana Menteri. Boleh tu ulas? Dia macam ni lah. Dia ada kalanya, mereka sedar kalau kerjasama dengan, contohnya lah dulu mereka pernah bekerjasama dengan PAS. Okey. Ingat lagi tak tahun 1999? Ya, dalam Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat masa tu belum panggil Pakatan Rakyat pun. Yang ada kerjasama antara yalah, keadilan PAS dengan keadilan. Ya. Dan DAP. Keadilan dengan DAP. Ya. Tapi mereka tak bekerjasama tiga tu. Oh, dia tak bersama tiga? Benda tu dah pernah berlaku. Dah pernah berlaku. So, memang realiti dia, kalau orang Melayu ni, dia tak boleh terima kita kerjasama dengan DAP. DAP juga, kalau dia ni dilihat tidak vokal dalam isu-isu yang diperjuangkan oleh masyarakat Cina, mereka juga boleh hilang sokongan masyarakat Cina. Okey. Tapi sebelum saya mengharapkan supaya DAP, UMNO, PKR bertenang dengan keputusan di Sabah ni. Okey. Keputusan di Sabah ni kerana kebodohan kita. Ya, okey. Sebab keputusan di Sabah sepatutnya kita menang 73-0. Betul. Tapi kita ego masing-masing ada ego kita. Kita kena terima hakikat. Salah kita. Yang tak salah PN je. Betul. Sebab dah tentu arisan tu dalam kerajaan Madani. GRS dalam kerajaan Madani. BN dalam kerajaan Madani. PH dalam kerajaan Madani. Kalau 4 parti politik ni bergabung, campur dengan yang lain-lain, APCO, segala macam semua, satu kursi pun bebas tak boleh menang, satu kursi pun PN tak boleh menang. Okey. Kita akan dapat 73-0. Okey. Tapi kita ambil keputusan, kita nak go solo. PN go solo, Warisan go solo, GRS dengan PH. Kita pun dengan PH lah sebenarnya. Kan? So last sekali, jadilah macam tu. Dia rojak balik lah. Dia rojak balik, last sekali kena gabung balik. Tak boleh tubuh kerajaan pada waktu itu. Tak boleh tubuh kerajaan. UMNO juga yang pasal hadir untuk membolehkan benda ni akan berlaku lagi. Kalau misalnya kita masih nak berpecah. Okey. Kalau masih nak berpecah, pilihan yang akan datang, benda ni akan berlaku balik. Jadi, saya nasihatkan kepada dia orang ni, belajar melalui kesilapan yang lepas. Kepada DAP ni, nasihat saya, belajar melalui kesilapan Lim Guan Eng dan Lim Kit Siang. Maksud tu? Maksud saya senang. Daripada kau jadi menteri kewangan, kau tak jaga mulut, kau tak jaga
tingkah laku, akhirnya jadi pembangkang selepas 22 bulan. Okey. Daripada jadi Menteri Kewangan, cukup berkuasa, last kali jadi kluster mahkamah. Jangan lupa, kalau puak-puak Perikatan Nasional ni dapat kuasa, yang dapat kuasa sekarang ni, tak ada kes pun akan ada kes. Benda dah berlaku. Zaman Mahathir dulu. Zaman Muhyiddin dulu. Dia orang pernah buat. Dia orang akan ulang balik. Dia akan kerjakan habis-habisan. Jadi, sepatutnya daripada sekarang ni, kita kena sedar. BN perlukan rakan kongsi untuk menang. PH pun kena terima hakikat. Kalau dia tak ada sokongan orang Melayu, dia pun tak boleh menang. Betul? Betul lah, DAP boleh menang semua 42 kursi. Lepas ni bertanding pilihan raya, saya bagi jaminan. Kalau MCA ke, MIC ke lawan DAP, bungkus kalah. Tak ada satu kursi pun boleh menang. Saya bagi jaminan. Tetapi, boleh tak DAP tubuh kerajaan? Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti ada rakan kongsi Melayu. Bangsa majoriti dalam negara ni. Dan itu yang DAP perlukan UMNO. Dan UMNO pun sedar. Kita pilihan raya lepas, kita lawan PH ni. Tapi undi Melayu yang sokong kita 33%. Akhirnya, BN tak menang, PH tak menang, PN pun tak menang. Tak boleh tubuh kerajaan juga. Last sekali kita kena bergabung juga dengan musuh kita. Tapi hari ini, kita dah bersama dengan PH. Dan gabungan ini, kalau betul-betul solid, berlaku undi silap, BN punya orang undi PH, PH punya orang undi BN. Anytime kita boleh menang dengan simple majority. Kalau ikatan tu kuat betul, lebih kita lagi. boleh dapat 2/3. Itu tak majority. Betul lah? Betul. Kalau nak orang Melayu selamat, kita kena pastikan ada 2/3. Bila ada 2/3, investor, foreign direct investment akan masuk. Barulah mata wang kita kuat, barulah bursa saham Kuala Lumpur kuat, barulah ada peluang pekerjaan, barulah orang Melayu, India, Cina boleh cari makan. Tapi yang paling untung siapa? Yang paling untung bangsa Bumi Putera, Melayu. Sebab kita majoriti. Kalau bagi kat Muhyiddin, dengan 114 kursi tu lagi, pelabur mana nak masuk? 2 orang tarik diri, tumbang kerajaan. Betul tak? Pelabur mana nak masuk? Last kali, macam mana? Layak yang susah. Kena lockdown. Baru nak buat undi tak percaya, lockdown. Satu negara, termasuk Perlis yang ada 2-3 orang yang kena COVID, semua kena lockdown. Parlimen gantung. Nak gantung parlimen saja, takut orang cakap. Kan? Dia gantung parlimen sebab takut lockdown. Itu yang dia gantung satu negara. Lockdown. Orang lain pun ada buat lockdown, tapi 2 bulan paling lama. Kita 18 bulan. Sekejap buka, sekejap tutup. Sekejap buka, sekejap tutup. Sampai kan orang merayu nak minta duit KWSP sendiri keluar. Duit tu keluar, buat modal, lepas tu tutup balik. Duit tu habis. Kena pinjam along lagi. Tak boleh bayar along. Last kali apa? 143% peningkatan kadar bunuh diri. Habis. Tok, saya setuju dengan pendapat Datuk. Memang kita kena tak boleh bergerak solo untuk PRU akan datang. Tapi masalah orang, kita lihat masalah lah benda ni, masalah orang Melayu hari ini, dia ada satu barrier dalam kepala dia bahawa DAP tu mereka tak boleh terima. Sedangkan doktrinasi tu daripada, kita tahulah daripada T100 ni kan, 100+ ni daripada zaman dulu sampai hari ni, mendoktrinasikan kepala orang Melayu ni bahawa DAP resis dan sebagainya. Adakah benar faktanya tu bahawa DAP tu ancaman kepada orang Melayu? Dia simple je saya cakap, saya nak beritahu. Kalau nak dibandingkan DAP dengan gerakan, ambil contoh lah. Kalau kita buka buku 13 Mei, dalam buku 13 Mei dinyatakan dengan jelas punca berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei ni gerakan. DAP hanya menyertai pakan yang dilakukan oleh gerakan. Dan kita kena ingat, gerakan yang resis tu pun bila bersama dengan BN boleh jadi jinak. Betul tak? Tapi kalau kita lihat DAP ni, kita tak payah jinakkan pun. Dia orang dah belajar melalui kesilapan dia. Itu sebabnya bila kita nak bersama dengan dia, awal-awal lagi dia beritahu. Kan? Dia orang tak duduk dalam kerajaan pun tak apa. Yang penting Dato' Sri Anwar jadi Perdana Menteri. Itu Datuk ada dalam masyarakat dia? Saya tak ada dalam masyarakat tu, tapi saya tahulah. Kan? Saya tak ada dalam masyarakat tu.
Yang kedua, kita lihat. Kita minta, kita letak berapa syarat? 10. 10 syarat. Semua dia persetujui. Betul. Kita cakap jangan sentuh tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Raja-raja Jangan Melayu. ganggu tentang hak istimewa Melayu. Jangan ganggu tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jangan ganggu tentang kedudukan raja-raja Melayu. Tak ada masalah. Tapi kedudukan raja-raja Melayu ni rosak zaman siapa? Zaman orang tua puaka yang buat Convention 153 ni. Zaman dia lah Statut Rom ditandatangan. Sehinggalah sekali kena tarik balik bila ada bantahan. Zaman dia lah ISET nak diluluskan. Dan kalau benda tu berlaku, kedudukan raja-raja Melayu pun jahanam. Belum lagi kita dedahkan. Sekarang ni dah ada video dah dalam ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin yang menyertai Himpunan 153. Dengan jelas menuduh Raja Melayu pengkhianat lah, berniaga lah. Itu bahaya tu. Patutnya sekarang ni polis dah boleh ambil tindakan. Report tak ada tu. Betul. Zaman aku dulu tak ada orang report. Polis ni boleh buat report. Sekarang kalau dah orang hina Raja Melayu, kenapa nak tunggu report? Polis boleh buat report. Dan saya yakin dalam tu pun ada polis. Betul tak? Special branch mesti masuknya. So apa tunggu? Patut sekarang ni tanggapan dah dibuat. Tak kira lah orang tua ni dah umur 100 tahun ke 200 tahun ke, salah tetap salah. Kalau kita terlalu lenient, kena ingat. Ingat Datuk Najib dulu. Kita ingat 10 bilion je hilang duit daripada forex. Berapa 30 bilion? Rupanya 31.5 bilion. Dah buat RCI last kali, tak sampai hati nak ambil tindakan. Tak sampai hati nak lakukan pendakwaan. Kat mana Datuk Seri Najib sekarang? Mozani dulu ada kes. Suruhanjaya Security. Patut dah boleh dakwa. Tak dakwa. Tapi bila Datuk Seri Najib kalah, bukan setakat dia ke dalam, anak-anak dia semua dikerjakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Tu, DAP punya kenyataan tadi kan. Bukan tadi, baru-baru ni lah. Dia memberi ultimate term kepada PM 6 bulan tu. Adakah benda ni ada impact kepada UMNO dan Barisan? Tak, dia simple. Dia nak bagi ultimatum supaya PM buat reformasi. Tak salah. Reformasi maksudnya apa? Reform. Islah. Islah. Pembaruan. So maknanya kalau dia nak PM buat islah, buat pembaruan, okey tu. Terima lah. Okey lah. Selama hari ni PM tak buat pembaruan ke? Banyak dah pembaruan dia buat. Bukan tak ada. Kita tak nafikan. Saya cakap tu teranglah dari segi orang-orang yang boleh membantu PM. Sekarang nampak PM seorang bekerja kan? Betul. Dia kurang dapat kawan-kawan yang boleh membantu dia. Bagi dia peluang untuk perkasakan. Mungkin ada kabinet reshuffle, banyak orang baru dia boleh letak. Kita bagi dia peluang. Dia dah lakukan banyak pembaruan. Kalau dulu kita tengok, banyak sweep under carpet. Kita nak bandingkan dengan zaman Mahathir, jauh panggang daripada api. Betul. Orang yang dah cuti 2 tahun, dah pergi tanam sayur, dia angkat jadi IGP. Ketua Polis Negara. Ini pembaruan. Orang yang dah terang-terang ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Keadilan, dia angkat jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Adakah ini pembaruan? Puan-puan Datuk Seri Anwar masih mengekalkan Tan Sri Azam Baki. Ini lantikan daripada siapa? Lantikan daripada Muhyiddin, lantikan Ismail Sabri. Bukan dia lantik. Bukan dia lantik. Dia meneruskan. Orang tu boleh buat kerja, dia teruskan. Betul tak? Banyak lagi. Banyak lagi reform yang dia lakukan, yang bagi saya lah. Kalau dululah zaman kita sekejap je, cakap salah sikit tu masuk dalam penjara. Betul.
masa tu ada apa? Akta ASA. ikut suka hati aku. ASA. ASA. Zaman sekarang ni, kalau dulu masih ingat 98 tu, bila kita buat demonstrasi dan sebagainya. Ya. Kita kena gas pemedih mata. Betul. Kan? Kita kena pukul dengan belantan dan sebagainya. Zaman Datuk Seri Anwar ni, orang berhimpun nak suruh dia undur, dia bagi aiskrim. Dapat aiskrim. Kau nak Perdana Menteri macam mana lagi? Kebebasan bercakap, saya rasa tak ada. Jauh beza lah. Yang duk maki tiap malam Perdana Menteri Warga Negara. Sehingga hari ni kalau tengok Papa Gomo tu punya mulut kan. Tak ada orang kontrol. Tapi tak ada kebebasan bersuara. Betul cakap tak ada kebebasan bersuara. Tak, berbalik pada tentang cerita DAP ni. Saya tertarik hati sebab Yang Amat Berhormat dan Zahid Hamidi menyatakan bahawa kita tidak bekerjasama dengan, tidak bersama dengan DAP, kita dengan Perpaduan Pakatan Harapan. Dia macam ini. Ya. Dia nak supaya PM melakukan reform, okeylah. Tak ada masalah. Okey. Tapi bila dia contohnya dengan komen kan. Dia problem ni satulah. Dalam UMNO pun banyak orang yang duk cerita Melayu ni, dia tak sedar bahawa bila dia buat macam tu, orang Cina pun lari. Orang India pun lari daripada kita. Bila dia lari daripada kita, bukan setakat dia tak menyokong UMNO. Dengan DAP pun kena parahnya. Itu kita kena terima hakikat. Okey. Tetapi saya juga bahaya ni, saya bimbang ni, takut ada juga orang dalam DAP ni, dia menjadi resis. Dia jadi resis. Dia mula memainkan perkara-perkara, contohnya lah itu yang Datuk Seri Anwar sampai keluar kenyataan, dia kata saya tak peduli siapa pun. Menyentuh tentang UAC. Datuk Seri Anwar takkan keluar ayat sampai dia cakap saya tak peduli siapa pun. Kalau orang tu baru kali pertama buat silap ni. Saya terus terang saya cakap lah, umpamanya macam Ngah Komeng. Mula-mula kenyataan yang keluar daripada mulut dia, dia kata pasal nak jadikan apa ni, tanah Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Ini buat orang Melayu marah. Betul. Nombor 2, dia kata dia nak buat pilihan raya PBT. Ini juga boleh menyebabkan orang Melayu marah. Ini yang ketiga, pasal pengiktirafan UEC. Saya tak nafikan satu hari nanti, hari ini pun sangat penting untuk kita faham bahasa Cina, boleh bercakap bahasa Cina. Anak saya pun saya dah hantar pergi sekolah Cina. Tetapi itu tak bermakna kita mesti iktiraf UAC. Kita ada perlembagaan kita, kita ada dasar pendidikan kita, kan? Akta bahasa kita kena hormatlah. Kena hormat. Dan tak semestinya nak melanjutkan pelajaran pergi ke universiti-universiti di Taiwan, mesti UEC. Mara pun ada hantar apa ni, anak-anak kita yang lulusan SPM Mara ni pergi ke China, universiti-universiti yang hebat di negeri China. Betul. Tak ada masalah. Kan? So itu sebabnya jangan juluk sarang tabun banyak sangat. Kalau rasa dah penat jadi kerajaan, nak rasa jadi pembangkang balik, boleh. Silakan. Tapi kena ingatlah, sekarang mungkin dia boleh selamat. Tapi kalau bertukar kerajaan, yang tak ada salah pun boleh kena dakwa dengan puak-puak Perikatan Nasional ni, sebab dia pernah buat. Saya ingat lagi, saya dapat je masuk UMNO 2 hari lepas tu Ismail Sabri dakwa saya di mahkamah. Saya cakap dengan dia, saya teks dia, saya cakap, Datuk Seri, kalau saya didakwa ni besok ni, apa mesej you nak sampaikan? Saya dapat masuk UMNO hari ni, 2 hari lepas tu saya kena dakwa kat mahkamah. 2 pertuduhan. Boleh kena penjara, termasuk denda RM100,000. Kerana kononnya menghina Perdana Menteri. Masa tu dia Perdana Menteri lah. Masa tu dia Perdana Menteri lah. Tok, satu lagi soalan tu nak tanya. Memandangkan Datuk Ketua Sekretariat Media Perpaduan lah, baru-baru ni ada PM meluahkan rasa kecewa apabila kerajaan, banyak inisiatif kerajaan yang baik, tapi yalah kita dapat makian, cacian, tomahan, sampah dan sebagainya. Jadi pandangan Datuk, adakah kita punya sistem penyampaian
penerangan kepada rakyat ni gagal atau macam mana tu? Dia sebenarnya semenjak zaman Datuk Seri Najib lagi, setiap benda baik yang dibuat tu tak pernah dihargai. Kan? Ya. Jadi nasihat saya pada Perdana Menteri, pertama sekali jangan pedulikan manusia. Ya. Sebab kalau kita mengharapkan pengiktirafan, pujian daripada manusia, memang tak akan dapat. Memang tak akan dapat. Sebab manusia ni adalah jenis spesies yang kadang-kadang ni dia dah hilang apa nikmat yang dia dapat tu, baru dia reti nak menghargai. Contoh macam Datuk Najib lah. Apa benda yang dia tak buat untuk masyarakat India, untuk masyarakat Cina. Seorang Perdana Menteri yang cukup rasional, prihatin pada rakyat, liberal, boleh bertolak ansur, kena buang juga. Disumbatkan dalam penjara. Sekarang, tadi kat pejabat saya pun ada seorang pemuda Chinese. Dia kata rindu zaman Najib dan sebagainya. Saya cakap, nak buat macam mana? You all buat putusan. Sehingga hari ini dia duduk dalam penjara. Kalau you appreciate benda baik yang dia buat, tentu you takkan buang dia. Sama juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Saya cakap terus terang, hari ini manusia dah tak rasional. Apa Datuk Seri Najib, Datuk Seri Anwar tak buat? Hari ini foreign direct investment kita bagus, tinggi. Hari ini dalam tempoh berapa tahun? 14 tahun. 3 tahun lebih. Mata wang kita 14 tahun. Kukuh. 14 Paling years. kukuh. 4.9. 4.09. Ya. Dah 3 tahun lebih kan, kita tak dapat kembali kepada kedudukan mata wang ni. 8 tahun lah daripada 2018 kita kalah. Kita kalah 385. Masa zaman Najib 385. Lepas tu mana ada? Yalah tak, ini maksudnya ini kerajaan dalam tempoh 3 bulan ni, 3 tahun ni, ini kedudukan yang paling kuat lah. Kita belum turun lagi sampai ke 3.85. Ya. Ada lagi perjalanan tu ke arah itulah, insyaAllah. Kemudian kita punya peluang pekerjaan bagus, kadar inflasi kita bagus, pertumbuhan ekonomi kita bagus, market bagus. Benda yang dari segi fakta dan angka ni memang semua cantik. Tapi manusia yang tak pernah bersyukur ni tetap ada. Tetap ramai. Dan itulah semalam bila himpunan tu mengatakan bahawa perjanjian ART itu mengkhianati negara, menggadai maruah negara. Boleh ulas sikit? ART ni hanya perjanjian perdagangan. Dan kita ni tak terikat untuk bukan satu paksaan lah. Dan kena ingat satu, apa yang dibuat oleh Mahathir itu jauh lebih baik. Dulu ada AFTA lagi. Jauh lebih bahaya. Ya. Dengan statut Rome-nya, dengan apa ni, kalau perdagangan tu AFTA. AFTA-nya, macam-macam. Kita ni bila nak tanda tangan apa ni ART ni, banyak benda kita ambil kira. Kena ingat tu mereka ni nombor 2 ekonomi. Kuasa ekonomi dunia. Apa ni yang banyak import daripada kita. Ya. Kalau misalnya kita tak tanda tangan ART ni, kita tak akan dapat enjoy 17%. Okey. Orang lain semua kena 25%. Ada kena lagi teruk. Ya. Ada Indonesia kena lagi teruk. Ya. Kemudian apa ni, kita tak akan dapat lagi 1117. Ya. Pengecualian barang-barang yang tak perlu kita ekspor tu ke mereka tak kena cukai. Banyak benda. Kita ambil kira tentang soal kalau misalnya kita tak tanda tangan. Kilang-kilang yang ekspor barang ke Amerika ni habis tutup. Yang akan rugi rakyat Malaysia juga. Yang akan hilang pekerjaan rakyat Malaysia juga. Kalau kadar pengangguran meningkat, jenayah juga akan meningkat. Orang yang tak terkesan pun last kali akan terkesan. Betul. Kena rompak, kena tu, kena ni. Jadi benda ni, banyak benda dah dikaji. Kemudaratan jika kita tanda tangan tu lebih ringan berbanding kalau kita tidak tanda tangan. Ini sebahagian daripada apa yang terkandung dalam Islam, fiqh al-aulawiyah. Kita buat sesuatu mengikut urutan keutamaan.
kita bandingkan juga sama ada yang mana lebih mudarat. Ya. Dan kita mendapati bahawa kalau kita tanda tangan ni, mudarat dia kurang daripada kalau kita tak tanda tangan. Tapi saya melihat asyik-asyik lain tak ada cerita jual Melayu saja. Melayu terancam, Islam. Boleh tak komen tu? Tak habis-habis lagi. Komen saya senang saja. Ya. Hal Melayu ni biarlah Melayu yang jaga. Dalam Melayu dibodohkan 22 tahun. Bagi orang daripada Kerala jadi Perdana Menteri. Kan? Lepas tu bagi lagi 22 bulan. Dah nampak dah kemusnahan. Kemudian Pilihan Raya 2022, kita dah tengok dah. Saka tua ni letak 140 kursi. Hilang deposit. Bukan kalah je. Hilang deposit ni semua kursi, termasuk kursi dia dengan kursi anak dia. Betul. That is a very strong signal. Grassroots dah tolak dia. Ya. Betul. Memang kita tak nafikan. Ramai lagi yang gila babi masih lagi memberikan sokongan kepada dia dalam Facebook, dalam apa ni, media sosial. Media sosial. Kita tak nafikan. Tapi mana-mana pergi ni memang ada orang waras yang gila. Kita tak nafikan. Ada ya? Ada. Cuma saya merasakan bahawa sekarang ni kalau nak cakap soal itu, parti mereka pun bercempera sekarang ni. Bercempera. Terang kabut. Dan hari ni, kita faham tau. Hari ni Mahathir pun tak nak Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Itu yang dia tuduh kata Muhyiddin ni pencuri dan sebagainya. Tapi hakikat dan realiti dia, kan? Kenapa sehingga hari ni Muhyiddin masih bebas? Kenapa sehingga hari ni tidak ada orang buat laporan polis ke atas Muhyiddin? Kalau dalam itu hari bukan main lagi pergi ke balai. Dah umur 100 tahun pun pergi balai buat report polis kepada Datuk Seri Anwar. Kenapa tak buat report polis? Ke atas Muhyiddin? Buatlah report. Kata mencuri ya? Dia tahu Muhyiddin ni mencuri. Kan? Buatlah report. Dia tak mencuri. Itu sebab anak-anak dia semua billionaire, bukan millionaire. Betul. Kan? Ya. Betul. Kalau kita tengok sejarah T100 ni, 100 plus ni lah kan, daripada sebelum ni lagi sampailah hari ni, macam mana dia nak memayungi orang Melayu, nak menyatu padukan orang Melayu, sedangkan dia adalah pemecah belah orang Melayu. Sejak dia keluar UMNO, berapa parti dia dah wujudkan nak memecah belah orang Melayu? Tak komen sikit tu. Saya cakap terus terang. Dan kenapa ada orang percaya lagi sampai hari ni? Itu sebabnya masalah dia bukan Mahathir masalah dia. Masalah dia ialah rakyat yang masih lagi mempercayai. Orang ni dah buat mistik banyak kali. Orang ni dah jadi diktator, pernah digelar Maha Zalim, pernah digelar Maha Fir'aun. Lepas 22 tahun dia memerintah, dia turun je. Orang solid beri sokongan kepada Barisan Nasional tahun 2004 berdapatlah. Kita menang besar, paling besar dalam sejarah. Selepas kita rehatkan orang tua ni, tiba-tiba 2018 kita bagi dia peluang jadi Perdana Menteri balik. Terutamanya orang muda lah ni. Ya. Sebab tiba-tiba orang muda kata kami rindu zaman Mahathir. Padahal zaman Mahathir kau pun tak hidup. Ya. Kau tak merasa duk keluar ISA 2 kali macam kita kena. Ya. Kena 9 kali. Zaman dia tu saya kena ISA 2 kali, saya kena lock up 9 kali. Zaman dia punya saka kedua memerintah tu 22 bulan, saya kena lagi berapa kali? 3 kali. 3 kali. Baik, Datuk. Boleh nampak kayaknya kerana malam ni live ni penghujung tahun, Datuk. Kita nak habis tu tapi dah lepas 5 minit dah, Datuk. Jadi saya minta maaf lah, Datuk, sebab saya perlu kena berlaku adil pada tamu saya yang lain. Melanggar bukan tata silap, melanggar akta. Saya minta maaf lah, Datuk. Tapi bagaimanapun apa akhir kata dia, Datuk. Saya mengharapkan tak lama lagi kita akan ada tahun baru. Ya. Maka tanamlah azam baru. Ya. Azam saya harapkan supaya semua orang berazam supaya mereka tidak akan ditipu oleh Mahathir lagi. Ya. Itu yang paling penting. Hafiz, seperti biasa saudara, besok kita mulakan hari baru kita dengan bangun pagi, solat subuh berjemaah. Kalau boleh pergilah ke masjid atau surau berhampiran dengan rumah kita, kita ambil pahala solat berjemaah tu. Kalau tak pergi pun tak apa, jangan tinggal sembahyang subuh.
semayanglah dekat rumah. Ya. Dan seperti hari-hari biasa saya ingatkan kepada anda semua untuk teruskan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hari kita dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh malaikat-malaikat. InsyaAllah kita jumpa malam esok. InsyaAllah. Saya bagi Pak Yaceh mengucapkan terima kasih.